UNSC ni saya rasa kalau tuan-tuan tak tanya soalan yang relevan, berarti siapa pun tak follow resolusi UNSC ni. Ataupun tuan-tuan tanya benda yang di luar konteks, tanda langsung tak ada berkaitan dengan United Nations Security Council punya usul. Apa, Rik? Ada yang tanya, dia nak tanya adakah dengan kemasukan ISF ni struktur ataupun institusi kerajaan di Gaza seperti Kementerian Kesihatan akan diroboh juga? Tak. Okey, saya jelaskan dulu tuan-tuan kena faham. Saya nak jelas, kita tak ada map tu, besok saya buat map tu. Tapi saya tunjuk secara kefahaman je. Kalau tak ada gambaran, tuan-tuan ingat. Okey. Jaga keamanan tempat yang telah menjadi bekas perang. Dan mandat yang diberi kepada ISF ni selain menjaga kestabilan Gaza, sebab Israel nak bundur ni. Israel nak bundur penuh daripada tanah Gaza. Jadi mereka ni akan mengambil alih penjagaan keselamatan di Gaza. Ingatlah, keselamatan di Gaza. Mereka bukan pentadbir Gaza. Kemudian tugas mereka adalah selain daripada membantu keamanan dalam Gaza kerana proses penyerahan senjata, peralihan kuasa daripada Hamas, kawasan-kawasan yang Hamas kuasai, perundangan, undang-undang yang nak dikuasai, mereka laksanakan. Di atas mereka ni ada Board of Governance, di mana kumpulan teknorat Gaza. Yang tadi saya dah jelaskan bahawa selain daripada teknorat Gaza, hari ini mengatakan bahawa Board of Governance ni juga diberi hak yang sangat tinggi kepada aktivis, orang yang faham tentang ground, di mana kurang makanan, di mana apa yang kena buat, kerana mereka memerlukan kumpulan yang pakar untuk menyelesaikan 4 perkara pertama. Mestilah orang yang ahli dalam kerja ground, kerja-kerja di lapangan. Mereka tahu tentang masalah pertama adalah mengatasi kelaparan, itu makanan. Yang kedua, menyediakan kemudahan perubatan. Mesti doktor daripada Gaza ni kena berada dalam Board of Governance. Kerana dia yang tahu hospital mana, bekalan ubat, jenis penyakit, data berapa orang cedera, wabak mengikut tahun dan mengikut apa. Kemudian dalam Board of Governance ni juga akan ada mereka yang kemudiannya akan menyediakan sistem pendidikan. Yang keempat, barulah dipanggil sebagai perumahan. Dengan adanya benda ni tuan-tuan, dia tak ada masalah tentang Board of Peace. Board of Peace yang lain, ISF adalah yang lain, dan Board of Governance adalah yang lain. Board of Governance mentadbir dasar Gaza ni, supaya daripada dasar itulah mereka boleh ambil wang daripada Bank Dunia yang dikendalikan oleh kerajaan Turki, 70 bilion USD. Berarti itu dana yang ada, pembangunan yang nak dilaksanakan. Board of Peace ni, yang ketua-ketua negara yang akan dipengurusikan oleh Amerika Syarikat dan negara yang dilantik, dia menjaga usul tu saja. Israel jangan serang, kalau ada hal-hal persenjataan yang berlaku dalam zon sensitif dipantau, keamanan Gaza dipelihara. Dan kemudian dia nak kena jaga lagi lah, pergi kepada Palestinian Statehood, kemerdekaan Palestin. Itu tugas yang hanya mengawal piawaian antarabangsa. Harian ni, urusan harian yang berlalu ni oleh Board of Governance. Jadi dalam Board of Governance ni akan kekal lah Kementerian Kesihatan, sebab dia bersangkutan dengan perkara kementerian kesihatan, pendidikan, pembangunan semula. Cuma menteri apa semua tu bukan di bawah bidang kuasa saya untuk jawab sekarang. Kita tunggu Board of Governance ni tumbuh. Bila Board Governance ni naik, dan kalaulah mereka mau perang Hamas, mereka adalah penjawat awam. Kita tunggu, mereka adalah penjawat awam. Jadi saya jelaskan, ISF adalah mereka yang masuk untuk mengendalikan sebuah wilayah bekas perang yang memerlukan undang-undang. Sebuah wilayah bekas perang yang memerlukan penguatkuasaan undang-undang. Yang mana Hamas dah tak ada waktu tu kerana Hamas terpaksa buat peralihan serahan kuasa. Manakala yang akan mentadbir orang Palestin sendiri, Board of Governance yang kita bincang tadi, selain daripada teknorat yang akan diketuai oleh Muhammad Mustafa, ada sebut tadi 15 jawatan tu juga akan diberi kepada NGO dan orang yang faham tentang krisis lapangan, supaya kerja-kerja yang ada sekarang ni tidak dikawal oleh mereka yang pandai politiknya. Dia mesti orang yang faham tentang lapangan, jenis perubatan, jenis bangunan yang patut ada, bangunan mana patut bina dulu, perpindahan sementara sebelum perumahan keluar, mengeluarkan 70 juta tan sampah yang ada, sistem saliran kebersihan dan penyakit berjangkit, bila nak mulakan perancangan, mana dulu nak didulukan. Dia memerlukan orang yang mahir tentang kerja lapangan. Jadi hari ini Board Governance menyebut, dia tak panggil teknorat je. Nanti kalau panggil teknorat saja, mereka hanya mahir dalam bilik mesyuarat, tapi mereka tak faham pelaksanaan di lapangan. Jadi Board of Governance ni bersetuju bahawa pintunya dibuka kepada mereka yang ada rekod baik melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan di lapangan. Dia tak nak je orang cerdik masuk, kira ni atas teori betul dalam bilik meeting, turun pelaksanaan hancur. Maka dia pilih orang yang dah ada pengalaman execution, pelaksanaan. Jadi Board of Governance tadi sebut. Jadi Board of Peace menjaga piawaian je. Dia jaga piawaian dia. Operasi harian akan dibuat oleh Board of Governance. Board of Governance nak beroperasi, kestabilan Gaza tu dijaga oleh ISF, International Stabilization Force. Jika tuan-tuan faham 3 rantaian ni, tuan-tuan akan faham bahawa tiada konflik yang akan berlaku.
di antara 3 pihak yang menerima 3 tugas yang telah pun dikhususkan dalam ni. Sebab tu kita tengok Board of Governor ni, peranan dia adalah tentang ekonomi, perlu ni tersebut kat sini lah bahagian 3. Manakala ISF ni mandat dia yang keempat, iaitu melucutkan senjata kumpulan bukan bersenjata. Dalam konteks ni Hamas, Jihad Islam lah. Kemudian melindungi orang awam dan juga misi bantuan kemanusiaan. Yang kelima, melatih dan menubuhkan pasukan tentera dan polis Palestin. Yang mana bahagian nombor 4 tu, bahagian menubuhkan tu dah UAE dah ambil dah mandat tu, maka mereka bersetuju menubuhkan akademi polis di Gaza bagi membolehkan dalam tempoh 2 tahun peralihan melatih 5,000 orang polis pertama daripada Gaza. Bagi membolehkan tentera ni apabila berundur, ISF berundur, Gaza ada pasukan keselamatan dia sendiri. Dan proses ni mestilah jalan mengikut perkembangan semasa dan keadaan ke depan. Kita tak tahu keadaan ke depan macam mana. Sebab itulah pintu ni apabila nak dibuka masuk, Muhammad bin Salman hari ini memberi nasihat kepada Trump. Sebab tu Trump mengumumkan kata-kata yang baik terhadap Hamas. Dia terima kasih kerana Hamas sangat patuh dan menunjukkan sikap budi pekerti yang tinggi dalam menyerahkan penyerahan tawanan Israel. Dan dia kata Board of Peace ni akan jumpa sendiri Hamas. Tak pakai orang tengah dah. Bagi membolehkan mereka mendengar pandangan Hamas di atas protes Hamas. Dia tak bersetuju dengan usul ni. Berarti langkahnya sangat diplomatik. Hamas ni ditatang dan dijaga walaupun dia terpaksa melepaskan senjata bagi membolehkan proses keamanan diatur. Hamas pada peringkat awal setuju serah senjata, cuma dia tak setuju bila Board of Peace ni Trump ketuai. Jadi maka tu nak kena selesaikan dulu lah, menghilangkan syak dan rasa protes Hamas. Secaranya Hamas ni telah menunjukkan sikap ingin menyertai perjanjian ni. Saya fikir kata dengan adanya Palestinian Statehood, Hamas akan masuk ke meja rundingan kerana selama daripada tahun 48 tu kan, Amerika dah veto apa saja yang tentang Israel ni, tentang Gaza ni 48 kali. Gaza merdeka ni Amerika veto 2011. 2024 Amerika veto. Sekarang ni Gaza merdeka, Amerika yang bawa dia punya usul. Jadi saya fikir kita boleh faham juga Hamas, kerana Hamas tak bersetuju dari segi penjelasan politik, tapi di lapangan Hamas tak khianat apa-apa pun. Malah Hamas menunjukkan pekerti yang sangat tinggi. Kerana saya tengok Jerusalem Post tadi mengatakan ada kejutan untuk Israel. Hamas akan memulangkan lebih daripada 1 mayat hari ini, yang mereka temui dalam mencari 28 mayat yang disenaraikan dikendaki. Mereka jumpa lagi mayat Israel yang mati dulu. Dan dia akan serahkan juga. Jadi ini adalah isyarat-isyarat yang tuan-tuan boleh faham Hamas yang tak bersetuju di peringkat politik dan Hamas yang berbudi pekerti di peringkat operasi lapangan. Agak tak faham kalau tuan-tuan yang tanya tadi kata